Pergi ke taman memetik belati. Melati putih harum baunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Semoga ukhuwah terjalin selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdania Batrisha binti Kamal Hisham dari kelas Bahasa Melayu C. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang sangat menyentuh perasaan, iaitu Hatimu Aisyah, karya Zurina Hassan. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita bernama Aisyah yang melalui pelbagai cabaran hidup. Apa yang menarik tentang cerita ini ialah bagaimana pengarang menggambarkan kekuatan emosi dan ketabahan seorang wanita dalam menghadapi ujian. Sepanjang pembacaan, kita dapat melihat bahawa kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi syarat dengan nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, pengorbanan dan keikhlasan. Kalau dilihat secara keseluruhan, novel ini bergerak dengan perlahan tetapi penuh dengan emosi. Pembaca dibawa menyelami perasaan watak utama sedikit demi sedikit. Ini membuatkan kita lebih memahami konflik dalaman yang dihadapi oleh Aisyah. Baik, saya akan mulakan kupasan dengan ciri pertama, iaitu kritikan sanjungan. Dari sudut sanjungan, novel ini memang wajar dipuji, terutamanya dari segi gaya bahasa. Zurina Hassan menggunakan bahasa yang sangat indah dan puitis. Ayat-ayat yang digunakan lembut dan menyentuh hati. Ini menjadikan pembacaan terasa lebih mendalam dan memberi kesan terhadap emosi kepada pembaca. Selain itu, pengarang juga berjaya membina watak Aisyah dengan sangat baik. Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat, sabar dan tabah. Walaupun menghadapi cabaran dengan pelbagai rintangan hidup, watak ini amatlah membuatkan pembaca rasa dekat dan bersimpati. Selain itu, tema yang diketengahkan juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Nilai kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan dipaparkan dengan jelas. Ini menjadikan novel ini bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga memberi pengajaran kepada pembaca. Dari sudut sanjungan, novel ini sangat kuat dari segi bahasa dan emosi. Pengarang menggunakan bahasa yang lembut dan puitis. Contohnya, terdapat ungkapan yang menggambarkan perasaan Aisyah seperti Aisyah belajar menerima takdir, walaupun hanya sering diuji oleh luka yang tidak terlihat. Ayat ini memberi kesan mendalam kepada pembaca kerana ia menggambarkan kekuatan dalaman seorang wanita. Selain itu, watak Aisyah sangat berjaya membina. Dalam satu babak ini, Aisyah tetap tenang walaupun berdepan dengan kesusahan. Ini jelas menunjukkan sifat sabar dan tabah yang menjadi kekuatan utama watak tersebut. Seterusnya, saya beralih kepada kritikan teguran. Walaupun novel ini mempunyai banyak kekuatan, terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh ditegur. Antaranya ialah perkembangan plot yang agak perlahan. Ada bahagian cerita yang terasa terlalu panjang tanpa perkembangan. Konflik yang signifikan. Ini mungkin menyebabkan sesetengah pembaca rasa kurang teruja untuk meneruskan pembacaan. Selain itu, terdapat juga beberapa peristiwa yang tidak dihuraikan secara mendalam. Contohnya, konflik tertentu hanya disentuh secara ringkas tanpa penjelasan yang lebih terperinci. Ini menyebabkan kesan emosi terhadap pembaca menjadi kurang kuat berbanding potensi sebenar cerita tersebut. Perkembangan cerita yang agak perlahan, contohnya terdapat babak di mana Aisyah mengimbas kembali
kenangan silamnya dengan panjang lebar, tetapi tidak banyak perkembangan konflik berlaku. Selain itu, ada peristiwa yang hanya disentuh secara ringkas. Sebagai contoh, konflik hubungan antara watak tidak dihuraikan secara mendalam. Hal ini menyebabkan pembaca mungkin tertanya-tanya tentang kesudahan sebenar emosi watak tersebut. Sebagai cadangan, pengarang boleh memperkukuhkan konflik dengan menambah lebih banyak babak dramatik. Sebagai contoh, jika dalam satu babak Aisyah berdepan dengan konflik keluarga, dialog seperti ini boleh diperluaskan. Mengapa aku yang harus menanggung semua ini? Dialog sebegini boleh dikembangkan supaya pembaca lebih merasai lakonan emosi watak. Selain itu, latar tempat juga boleh diperincikan. Dalam beberapa babak, suasana hanya digambarkan secara umum. Jika diperincikan, pembaca akan lebih mudah membayangkan situasi tersebut. Sekarang kita lihat pula kepada kritikan saranan. Sebagai cadangan penambahbaikan, pengarang boleh menambah elemen konflik yang lebih dramatik bagi menjadikan jalan cerita lebih menarik. Selain itu, dialog antara watak boleh diperkembangkan supaya lebih hidup dan realistik. Dialog yang kuat boleh membantu pembaca memahami emosi, watak dan secara lebih mendalam. Di samping itu, latar, tempat dan masa juga boleh diperincikan lagi. Dengan gambaran latar belakang yang lebih jelas, pembaca akan lebih mudah membayangkan suasana dan situasi dalam cerita. Seterusnya ialah pendekatan yang digunakan dalam novel ini. Novel ini banyak menggunakan pendekatan psikologi. Pengarang memberi tumpuan kepada perasaan dan emosi watak, terutamanya Aisyah. Kita dapat melihat bagaimana konflik dalaman memainkan peranan penting dalam perkembangan cerita. Selain itu, terdapat juga pendekatan kemanusiaan di mana nilai-nilai murni seperti kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan menjadi fokus utama. Pendekatan ini menjadikan cerita lebih dekat dengan realiti kehidupan. Pembaca bukan sahaja membaca cerita, tetapi juga dapat merasai dan memahami perasaan watak. Novel ini jelas menggunakan pendekatan psikologi dan kemanusiaan. Sebagai contoh, banyak babak memfokuskan kepada perasaan Aisyah. Dalam satu gambaran, Aisyah digambarkan seperti dia tersenyum di luar, namun hatinya syarat dengan kesedihan yang tidak terungkap. Pendekatan ini menunjukkan konflik di laman yang sangat kuat. Selain itu, pendekatan nilai juga jelas apabila pengarang menekankan kesabaran dan keikhlasan dalam kehidupan. Kemudian penganalisisan. Dari segi tema, novel ini menonjolkan kekuatan seorang wanita dalam menghadapi cabaran hidup. Watak Aisyah boleh dianggap sebagai simbol wanita tabah, dan dalam satu babak penting, Aisyah memilih untuk terus kuat walaupun diuji. Ini menggambarkan mesej bahawa manusia perlu tabah menghadapi dugaan. Dari segi plot, cerita berkembang secara kronologi dan lebih tertumpu kepada konflik dalaman. Ini dapat dilihat melalui banyak babak renungan dan monolog dalaman watak. Gaya bahasa pula sangat puitis. Contohnya, luka di hati tidak berdarah, tetapi peritnya lebih dalam daripada yang terlihat. Ayat ini menunjukkan penggunaan metafora yang kuat dalam penulisan. Watak dan perwatakan juga memainkan peranan penting dalam novel ini. Aisyah digambarkan sebagai watak utama yang kuat dan berprinsip.
watak-watak sampingan pula membantu mengembangkan cerita walaupun tidak begitu dominan. Penilaian. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah merupakan karya yang berjaya menyentuh emosi pembaca. Kekuatan utamanya terletak pada gaya bahasa yang indah, pembinaan watak yang kuat dan mesej kemanusiaan yang mendalam. Walaupun terdapat kelemahan seperti plot yang perlahan, novel ini tetap mempunyai nilai sastera yang tinggi. Sebagai penutup, kisah Aisyah mengajar kita bahawa kehidupan penuh dengan ujian, tetapi kekuatan hati dan kesabaran mampu membantu kita menghadapinya. Seperti yang dapat dirasai sepanjang novel ini, tidak semua luka perlu dilihat, tetapi setiap luka mengajar kita menjadi lebih kuat. Sebagai penutup, novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran, kekuatan diri dan keikhlasan dalam menghadapi cabaran hidup. Kisah Aisyah bukan sekadar cerita, tetapi juga satu refleksi kehidupan yang boleh dijadikan pengajaran. Terima kasih. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi sepanjang hari. Sekian sahaja ucapan persembahan. Segala kekurangan mohon dimaafi. Sekian, terima kasih daripada saya. Jumpa lagi.